Pecutan 10 malam terakhir Ramadan, menamatkan larian dengan kemenangan. Ramadan bulan ibadah, bulan kerahmatan dan keampunan. Para malaikat merendahkan sayap untuk menghitung pahala berganda. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam rancangan PHN Podcast Sembang Santai Tapi Sampai, edisi Ramadan. Kali ini anda bersama dengan saya, Muhammad Rushdie bin Mustafa Kamal dari Research and Development Department yang akan menjadi host untuk anda semua pada hari ini. Okey, bersama dengan saya tetamu jemputan khas dari PHN Shah Alam 2 ialah Encik Harun Ar-Rashid. Assalamualaikum Encik Harun. Assalamualaikum. Okey. Macam mana puasa hari ni? Alhamdulillah. Masih bertenaga lagi. Masih bertenaga ya. Sahur apa? Sahur air masak dengan kurma ya. Masak Takut mengantuk kurma. kan. Kita sama lah. Masak kurma. Kalau kita makan nasi nanti di tenaga kejap je. Okey. Encik Harun ni akan berkongsikan perspektif tentang pecutan 10 malam terakhir Ramadan menamatkan larian dengan kemenangan. Terima kasih Encik Harun kerana sudi bersama dengan kami. Yes. Mungkin boleh perkenalkan diri sedikit? Okey, nama saya Harun Ar-Rashid bin Bukhari. Berasal daripada Ipoh Perak dan sekarang ni bertugas di PHN Shah Alam 2 sebagai inventory management planning. Okey. Itu saja. Itu saja. Okey, baik. Okey, baik, kita teruskan. Sedar tak sedar, kita dah sampai fasa paling kritikal dalam bulan Ramadan, iaitu 10 malam terakhir. Kalau bulan Ramadan ni kita ibaratkan sebagai satu larian maraton, 10 malam terakhir ni lah fasa untuk, kalau dalam maraton kita hujung-hujung kita buat apa? Kalau biasa hujung-hujung kita ada pecutan terakhir lah. Pecutan terakhir. Kalau dalam bulan Ramadan ni 10 malam terakhir ni macam ibarat pecutan terakhir lah. Bukan masa untuk kita slow down, bukan masa untuk kita prepare untuk raya je. Walaupun raya tu memang kita kena sambut sebabkan kita dah berjaya berjuang dalam bulan puasa kan. Tapi ini masa dalam 10 malam terakhir ni untuk kita all out segala amal ibadah kita yang boleh lakukan. Jadi kalau kita ibaratkan Ramadan ni sebagai satu larian lah kan, kenapa 10 malam terakhir ni kita anggap sebagai pecutan terakhir? Okey, sebenarnya kalau kita tengok di dalam bulan Ramadan ni, Allah ada sajikan kita ada satu malam yang istimewa, yang lebih baik daripada setahun kan. Dalam setahun, satu malam ni adalah malam yang terbaik, iaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang baik 1000 bulan. Ketika mana Allah berfirman dalam Quran kan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Okey. Di mana Al-Quran diturunkan pada malam tersebut. Maksudnya dengan keberkatan Al-Quran tu, dia diturunkan pada malam tersebut. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Maksudnya Al-Quran diturunkan pada malam bulan Ramadan, yakni malam Lailatul Qadar. Kemudian ada hadis daripada Sayyidatina Aisyah kan, dia kata taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada pada 10 malam terakhir di dalam bulan Ramadan. Kemudian kalau kita tengok apa yang Nabi lakukan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ni kan, Nabi dia akan mengetatkan kain dia supaya ibadah dia lebih kencang kan. Kemudian selain pada itu juga Nabi akan menggerakkan ahli keluarganya untuk melakukan ibadah. Kenapa? Sebab pada malam ni tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maksudnya pada malam Lailatul Qadar ni malaikat-malaikat dan juga Jibril, kalau kita tengok Jibril dia turun pada masa menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Tapi pada malam Al-Qadar setahun sekali Allah memerintahkan Jibril untuk turun ke dunia untuk menyertai orang-orang yang melakukan ibadah. Ya, betul. Para ulama pun bersepakat yang mengatakan pada malam-malam ganjil tu antara 21, 23, 25, 27 tak pun 29. Jadi kalau kita tak mampu nak all out 10 malam, mungkin kita boleh pastikan malam ganjil ni kita tak miss lah untuk lakukan apa amal kebaikan yang kita boleh lakukan. Okey, untuk soalan seterusnya,
ramai antara kita kan bekerja kan kat PHN kan. Kita ada keluarga, kita ada komitmen harian yang mungkin ada anak, nak kena uruskan anak, nak kena prepare untuk berbuka. Jadi secara praktikal lah kan, apa amalan atau ibadah yang paling realistik untuk dibuat dalam 10 malam terakhir? Ya, secara realistiknya sebenarnya kalau sebenarnya kita ni orang bekerja, sebenarnya kalau nak ikutkan kerja tu pun sebagai satu ibadah pun untuk kita. Betul. Maksudnya di siang hari kita buat ibadah, di malam hari pun lebih lagi pada malam hari kan. Jadi untuk 10 malam terakhir ni, untuk realistiknya sebab kita letih bekerja kan, dengan solat tarawih, lepas tu kita memasak apa semua, yang bagi perempuan memasak apa semua. Yang paling realistik adalah kita solat 2 rakaat. Maksudnya lakukan solat tahajud ke, ataupun kita buat solat sunat taubat ke. Kemudian kalau kita melakukan solat sunat pada waktu 10 malam terakhir ni, dan direzekikan kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, maksudnya kita punya amal tu diterima. Maksudnya amal kita tu adalah lebih baik pada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, kata Allah dalam Quran surah Al-Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam ini adalah malam yang lebih baik pada 1000 bulan. Kalau kita kirakan 1000 bulan tu, amal tu 83 tahun. 83 tahun lamanya. Kalau kita solat sunat 2 rakaat, maksudnya kita telah mengerjakan solat sunat 2 rakaat selama 83 tahun. Ya, lama. Tapi yang Allah sebut apa? Khairun min alfi syahr. Lebih daripada 1000 bulan. Lebih daripada 1000 bulan. Bukannya sekadar 1000 bulan. Selain pada itu juga kita boleh maksudnya kita membaca Al-Quran. Cukup mungkin kalau yang tak mampu mungkin setengah muka ataupun satu muka surat. Ambil masa yang lama, mungkin dalam 15 minit macam tu kan. Betul. 83 tahun, umur manusia pun kadang tak sampai 83 yalah. tahun kan. Okey, kita teruskan lagi Encik Harun. Saya ada banyak soalan nak bagi ni. Okey, bagi Encik Harun lah, apa favorite doa yang Encik Harun akan atau selalu amalkan untuk 10 malam terakhir ni? Okey. Ada doa-doa yang boleh kita sharekan. Di antaranya doa yang Sayyidatina Aisyah meminta kepada tanyakan kepada Nabi. Jika aku dapat malam Lailatul Qadar ni, apa doa yang aku boleh panjatkan kepada Allah ni. Jadi faquli, maksudnya Nabi kata kepada Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Okey. Selain daripada itu juga ada satu doa yang Sayyidina Abu Bakar minta kepada Nabi untuk dipanjatkan ketika mana solat. Jadi Nabi ajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar bagaimana untuk doa ketika dalam solat. Ini doanya adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Kemudian wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maksud dia apa tu? Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah aku telah melakukan banyak kezaliman. Aku telah melakukan kezaliman. Zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau ya Allah. Lepas tu faghfirli, maka ampunkanlah aku, maghfiratan min 'indika, dengan satu keampunan. Kemudian warhamni, kasihanilah aku. Ingat kalau dalam solat kita sebut Rabbighfirli, maksudnya ya Allah ampunkan aku, warhamni, kasihani aku. Okey, innaka antal ghafurur rahim. Maksudnya sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, betul. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Betul. Itu Ya, ada dua hadis lah berkaitan dengan doa ni. Ada yang Allahumma innaka afuun karim, Allahumma innaka afuun karim. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Satu daripada riwayat Tirmizi, satu lagi daripada Imam Bukhari. Yang pasti kita biasa dengar doa ni masa lepas 4 rakaat tarawih lah kan. Jadi mungkin kita semua boleh amalkan. Okey, baik, kita teruskan lagi dengan soalan yang terakhir lah. Okey. Bagi pendapat Encik Harun, apa maksud menamatkan Ramadan dengan kemenangan ni? Okey. Apa yang kita patut dapat di akhir Ramadan? Maksudnya apabila Ramadan berlalu tu, apa yang patut kita dapatkan? Okay. Sebenarnya setiap ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran, ia semuanya berakhir dengan
ketakwaan. Jadi dengan berakhirnya Ramadan ni, semoga kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab kalau kita tengok ayat tentang puasa ni, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, ya puasa kan, kutiba alaikumus shiyam, telah datang kepada kamu untuk puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya Allah sebut apabila kita melakukan ibadah puasa adalah untuk meningkatkan diri kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Selain pada itu juga, dengan berakhirnya Ramadan ni, apa yang kita harapkan adalah ampunan daripada Allah SWT. Sebab ada satu doa yang Jibril doa ketika Nabi berada di atas mimbar. Jadi Nabi mengaminkan doa Jibril tersebut. Mafhumnya doa ni maksudnya celakalah mereka yang apabila telah sampai Ramadan kepada dia, tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Maksudnya dua perkara penting yang kita perlu dapatkan apabila tamatnya Ramadan ni adalah satu, peningkatan ketakwaan kita kepada Allah SWT, kemudian pengampunan dosa. Sebab kalau kita tengok satu hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maksudnya barang siapa yang berpuasa, maksudnya siapa yang maqama ramadhana, maksudnya siapa yang man shoma ramadhana, dia ada tiga lah, man shoma ramadhana, man qama ramadhana, man qama lailatul qadr. Dia ada maksudnya siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, atau menghidupkan qiyam pada malam harinya, kemudian mencari Lailatul Qadar, kan, dengan penuh keimanan, maksudnya dengan penuh keikhlasan, maksud mengharapkan ampunan daripada Allah, maka pada akhir Ramadan, maksudnya Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa dia yang telah lalu. InsyaAllah, amin. Okey, baik, kita pun dah di hujung rancangan. Jadi terima kasih kepada Encik Harun di atas perkongsian yang sangat bermakna ya. Okey, sangat sahabat pendengar, kita masih ada masa, kita masih ada malam. Jangan tunggu sempurna untuk bermula. Semoga kita semua diberi peluang bertemu dengan Lailatul Qadar, diampunkan dosa dan keluar dari Ramadan sebagai insan yang lebih baik. Okey, itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye.